Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Saya Cikgu Harmiza Izaini binti Abdul Halim daripada SMK Langgar. Pada hari ini, Cikgu akan mengajar kamu mengenai satu topik di bawah tajuk 7.2 iaitu tenaga keupayaan. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih terperinci tentang tenaga keupayaan kenyal, Cikgu nak kamu tengok beberapa gambar yang telah Cikgu sediakan. Terdapat 5 gambar kesemuanya. Gambar yang pertama, kalau kamu perhatikan, dekat situ adanya gambar peralatan untuk memanah. Okey, peralatan untuk memanah tersebut terdiri daripada busur panah dan juga anak panah. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Yang ni adalah biasa bagi kamu. Ini adalah gambar gelang getah. Gambar yang ketiga adalah gambar lastik. Okey, gambar yang keempat adalah gambar buaian. Okey, tapi cikgu nak fokuskan kepada spring yang menggantung buaian tersebut. Okey, dan gambar yang terakhir adalah gambar spring. Okey, pertama sekali cikgu nak minta kamu cari persamaan bagi kelima-lima gambar tersebut. Okey, kita akan perolehi bahawa persamaan bagi kelima-lima gambar tersebut adalah boleh dimampat, boleh diregang dan bersifat kenyal. Jadi kalau kita tengok kelima-lima gambar ini merupakan contoh bagi tenaga keupayaan kenyal. Maknanya gambar-gambar tersebut ataupun peralatan tersebut mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Okey. Seterusnya kita pergi kepada definisi, maksud ataupun takrifan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tenaga keupayaan kenyal? Okey, jadi tadi antara kata kunci yang cikgu tekankan adalah dari segi regang, mampat dan juga kenyal. Jadi kita tengok tenaga keupayaan kenyal ni definisi secara keseluruhan. Okey, definisi bagi tenaga keupayaan kenyal ialah kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregang suatu bahan kenyal dengan sesaran X dari kedudukan keseimbangan. Okey, cikgu ulang semula. Maksud bagi tenaga keupayaan kenyal ataupun definisinya ialah kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregang suatu bahan kenyal dengan sesaran X dari kedudukan keseimbangan. Okey, seterusnya kita tengok contoh-contoh tenaga keupayaan kenyal. Okey, gambar yang pertama kalau kamu tengok di situ, itu adalah gambar bagi spring yang berada di dalam keadaan statik. Bila berada dalam keadaan statik, maksudnya tiada pergerakan yang berlaku. Okey, jadi oleh kerana tiada sebarang pergerakan, maksudnya di sini tiada tenaga keupayaan kenyal yang terhasil untuk spring yang statik. Okey, kita tengok pula gambar yang kedua dan juga gambar yang ketiga. Gambar yang kedua kita dapati bahawa seorang itu sedang memampatkan spring tadi. Okey, sedangkan gambar yang keempat menunjukkan aktiviti meregang spring berkenaan. Ini bermaksud adanya tenaga keupayaan kenyal. Okey, jadi apabila mampatan dan regangan dilakukan, spring akan memperoleh tenaga keupayaan kenyal. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara untuk mengira tenaga keupayaan kenyal. Jadi formula ataupun rumus untuk tenaga keupayaan kenyal adalah 1/2 darab dengan F dan X. Okey, cikgu ulang semula. Tenaga keupayaan kenyal rumusnya adalah 1/2 F darab dengan X. Okey, apa maksud F? F ialah daya regangan atau pemampatan dalam unit N, iaitu Newton. Okey, sedangkan X pula ialah sesaran dari kedudukan keseimbangan dalam unit meter. Okey. Jadi sebagai akhir sekali, sebagai kesimpulan, pada hari ini kita telah pelajari untuk topik tenaga keupayaan kenyal 3 perkara yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah definisi tenaga keupayaan kenyal, contoh tenaga keupayaan kenyal dan yang terakhir sekali adalah rumus untuk tenaga keupayaan kenyal. Okey, sekian, terima kasih.